Mengapa Order 89 digunakan untuk robohkan rumah di Kampung Sungai Baru? Saya seorang di Kampung Sungai Baru tu, dia ada rumah flat dan rumah teres. Rumah flat itu tertakluk di bawah Akta Strata. Akta Strata yang ada, section saya lupa berapa, menyatakan ambang persetujuan 100%. Jadi, itu yang jadi bantahan rakyat. Jadi, saya mahu janganlah berlaku itu nanti. Apa dia di mana tu, di Kampung Baru. Sebab minggu depan nanti kita nak luluskan ini, URA ni. Saya takut. Sila gulung. Ya, saya gulung sekarang. Saya nak tegaskan Yang Berhormat Menteri, saya mendengar dengan teliti taklimat Yang Berhormat Menteri. Tapi dalam kes Kampung Sungai Baru, betul, pemaju telah dapat perintah vacant possession. Boleh roboh. Tetapi penduduk telah buat rayuan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap perintah itu. Perintah mahkamah itu yang merobohkan rumah penduduk Kampung Sungai Baru itu dikeluarkan bukan oleh hakim, hanya oleh apa dipanggil penolong pendaftar kanan, bukan bertaraf hakim. Dan penduduk melalui lawyer dia telah membuat rayuan. Sebelum rayuan dibicarakan, rumah dah dirobohkan. Artinya belum exhaustif lagi. Ini tidak adil. Kita kata negara kita ini berjalan berdasarkan hukum. Ini harta rakyat. Mereka bukan setinggan. Mengapa Order 89 digunakan untuk robohkan rumah di Kampung Sungai Baru? Saya seorang peguam. Saya tahu hal ini. Kes ini saya pertahankan untuk rakyat biasa. Kenapa di Kuala Lumpur perkara ini boleh berlaku? Dan rayuan dibuat selepas rumah dirobohkan. Hakim Mahkamah Tinggi kata, tak boleh nak pindah lagi, rumah dah habis dirobohkan. Tak boleh macam gitu. Jadi ini penggulung yang betul-betul gulung. Saya percaya kalau betul kerajaan ini kerajaan yang adil dan madani, jangan lakukan kesilapan di Kampung Sungai Baru terhadap pembangunan di Kampung Baru. Biarlah nama baik kerajaan madani ini kekal harum sebagai kerajaan yang betul-betul memelihara warisan penempatan masyarakat bangsa Melayu di kawasan segitiga emas Kuala Lumpur ini. Sekian, terima kasih.